Beri jangan main-main ya. Jangan pergi hospital dengan ada contraction bahaya. Korang tahu tak, sebenarnya kalau kita dah sampai masa nak bersalin, kan kita akan menghasilkan hormon untuk merangsang contraction. Tak kisahlah position baby kita macam mana. Sama ada baby kita terbalik, kepala ke atas, kepala baby kat bawah, kepala baby kat kanan, kepala kat kiri, kat tepi kan. So dia boleh, dah sampai masanya nak melahirkan tu, dia akan datang contraction tu. Tapi to be safe, untuk awak ada baby songsang ni, janganlah tunggu contraction pergi hospital. Jenuh nanti doktor kena kabut hospital tu. Zaman sekarang ni, kita advise dah untuk bersalin normal untuk yang beri. Eloknya yang bridge ni kena keluarkan secara caesar lah, ataupun korang boleh try untuk buat ECV. Doktor akan external cavity version ni, doktor akan tolong pusingkan kepala baby dari atas ke bawah, tapi kena tengoklah berat baby, air ketuban macam mana, dengan pantauan daripada CTG untuk cek jantung baby dan juga mesin ultrasound tu. Kalau okey, bolehlah try normal, tapi kalau tak berjaya kena caesar juga. Beri jangan main-main ya. Jangan pergi hospital dengan ada contraction bahaya. Kesian baby nanti keluar bongkong dia nanti di kepala tak keluar macam mana. Okay, semoga dapat sesuatu ni. So korang ni yang dekat bersalin ni, bridge ke tak bridge ke, tak ada masalah. Korang boleh masuk kelas bersalin dengan doktor. Kelas rahsia mudah bersalin, macam mana kita nak bersalin dengan semudah-mudahnya. Ada tips dia macam mana kita nak stabilkan emosi dan fizikal, cara yang betul supaya kita bersalin tu adalah paling mudah dalam dunia korang. Rugi korang tak masuk. Korang join, korang daftar kelas ni, orang husband and wife boleh masuk. Dr. Mu nak 10 orang hari ni. Untuk Dr. Mu nak bagi harga promo RM99 saja. Daftar cepat dekat link di bio ataupun biru di bawah. Jumpa Dr. Mu. Okay, bye.